Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Malam nampak. Ya Allah ya Rabbi. Selamat sejahtera sahabat semua, dari kampung ke kota bersama kita. Atok sedia berkongsi ilmu ternakan dan keharmonian bumi. Kebun tepi rumah penuh hasil rezeki, tanam sayur hijau segar pagi ke petang hari. Ternak ayam sihat bebas merayau. Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat-sahabat sekalian. Lama dah Atuk tak buat ni YouTube-nya video ni. Ada Atuk buat kat tempat lain macam 1 2 3 apa nama? Lorong lagi. Tapi sekarang ni selama Atuk balik ke Penang ni Atuk dah mula buat YouTube balik. Dan sekarang ramai di Penang ni. Tuan-tuan fahamlah. Atuk dah slow down kat belah selatan sana. Awang semua dah balik mai ke sini. Sini jadi meletup balik. Di utara belum buat lagi, sekarang kita mula buat. Okey. Sekarang ni hari ni Atuk nak kongsi dengan tuan-tuan pada hari yang cuaca yang baik ini. Sejuk nak hujan ni, hujan rahmat ni, Atuk dah terima 12 ekor anak Rhode Island Red. Anak Rhode Island Red ini bakal dari Belgium. Okey. Telur dia kita import dari Belgium. Hari tu kita ramkan di sana, di Negeri Sembilan sana. Dah menetas, bawa balik ke sini, ke Pulau Pinang. Okey, jom. Sekarang Atuk nak buka, tuan-tuan semua boleh tengoklah. Anak Rhode Island Red bakal dari Belgium. Mai. Atuk dah siap tempat ni. Sebelah ni itik jambul anak ni. Ada 10 ekor. Sebelah sini kita bubuh anak daripada Rhode Island Red Belgium nya. Okey, kita nak buka ni. Kita boleh tengok. Rhode Island Red ni daripada dulu sampai sekarang memang Atuk tak kurangkan penggunaan dia atau penjualan dia, kerana dia memanglah ayam yang terbaik lah. Kalau untuk kita ni nak bela tepi rumah, Rhode Island Red ni memang satu bakar yang memang Atuk puji sangat. Dah 7 tahun dah. 7 tahun dah, orang-orang yang beli dulu semua puas hati. Ayam untuk bela tepi rumah. Ayam ni dia 3 dalam 1. Dia adalah penelur, dia adalah pedaging, dia adalah pembakar. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Malam nampak. Ya Allah. Itu dia. Cari tempat tak jumpa. Sana. Pergi. La ilaha illallah. Tu dia. Sekejap. Dia dapat angin Pulau Pinang pula. Okey, tu dia. Tengok dulu, tengok. Okey, ini ayam ni dia bakat ni, dia umur dia 1 bulan lah. 1 bulan. Tuan-tuan tengok. Ni banyak ni. Dari sini kita nampak ni yang mana jantan, yang mana betina, dah boleh tengok lah ni. Kat sini. Ini bakat Belgium punya. Yang kita selalu, yang Atuk selalu recommend Rhode Island Red Production Line. Ini untuk tambah lagi ayam yang bakal ketiga ke sini, Production Rhode Island Red. Tapi ini heritage ni datang daripada Belgium. Jadi tujuannya apa? Tujuannya Atuk nak beritahu di sini bahawa kita membela ayam tepi rumah ni, kita kena cari bakar yang sesuai dengan tempat kita, dengan suhu kita, dengan kehendak kita, dengan cara hidup kita. Dan Rhode Island Red memang terbaik lah. Ada banyak ayam lagi daripada England, Itali semua. Tapi apa yang Atuk recommend nombor 1 inilah. Dan selama ni 7 tahun yang Atuk cakap tadi, orang yang nak bela dah, yang dah bela dah, semua pakai dapat hasil. Hasil yang amat menggembirakan. Dan Rhode Island Red ni, dia satu ayam yang kelebihan. Yang pertama sekali, dia jinak. Walaupun kita tak main-main dengan dia, memang kita bela biasa saja, tapi dia jinak. Dia kalau kita turun ni, dia main kat bawah ni je, dia tak pergi jauh-jauh. Lepas tu dia tak boleh terbang. Jadi dia tak boleh terbang, nampak tak jinak dia tu. Mari kita bela dia tak tidur atas pokok, tak terbang ke rumah jiran. Dia duduk elok-elok tempat dia. Bila dia bertelur, dia tak bising. Dia telur diam-diam saja, dia tak bising. Jadi ini yang baru sampai lah, baru sampai yang heritage sebenarnya. Jom
Atuk tunjuk sikit yang production line. Ada juga. Dia kita boleh pilih nak yang production line ke, nak yang heritage ke mas. Ini yang atuk jual hari ni, ni lah production line. Ni. Ni. Tu. Nampak? Dah lihat. Tu. Ini umur sebulan lebih. Okey. Jom tengok yang ni pula. Ini production line juga. Ini 2 bulan. Ni. Dia jinak. Nampak tak? Dia jinak. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita bela ayam ni seronok tengok dia. Okey, jom. Jom. Sekarang ni, bila kita bela tepi rumah, kita bela cukup-cukup dengan keadaan ataupun kesesuaian tepi rumah saja. Jangan bela banyak-banyak. Nanti kalau banyak sangat, kita menjadi serabut. Jangan serabut. Sebab kita tujuan, kita membela haiwan tepi rumah ni, terutama ayam ke itik ya. Memang betul kita nak telur dia, daging dia kan. Kita nak anak-anak dia. Tetapi, kita nak healing. Itu yang jangan lupa. Healing satu benda yang cukup penting. Maknanya kita bela, kita nak ketenangan jiwa. Kita nak anak cucu pun seronok, tempat bersih, tak busuk. Jadi kita bela dengan cara yang kita kata sesuai dengan keadaan tempat kita. Okey? Okey, kalau tuan-tuan tengok kat sini, atuk bela kat sini, kat tepi rumah atuk ni, ada lagi. Ada lagi maknanya atuk ada itik tolus. Itik tolus. Lepas tu itik jambu yang dewasa. Lepas tu ada ayam lagi, ayam Rottweiler. Jom. Kita untuk belanja sikit. Jom kita pergi tengok. Kat kebun tepi rumah tu kat tu dah. Tengok sana. Jom. Wah, ada tetamu mai pula. Kita relax kejap. Nanti kita sambung balik. Assalamualaikum. Allahu akbar. Dia. Mai elok cuaca pun bagus cantik. Sihat. Alhamdulillah. Okey, mai. Duduk sembang tu. Dah ayam baru sampai. Tu. Dah nilai dah ayam tu. Mai duduk. Okey, berdua. Okey, kita sambung lagi. Okey tuan-tuan, jadi tuan-tuan dah tengoklah kat sana tepi rumah atuk, kita tunjuk ayam, Rottweiler apa semua. Ada juga apa nama itik jambul pun ada. Tapi sekarang ni aku nak bawa tuan-tuan jom pergi ke kebun atuk yang lebih besar sikit. Di mana semuanya ada itik tolus, ada after tolus, itik jambul macam-macam ni. Jom. Tak clear lagi ni. Baru tak clear. Ni jambul. Sebuah makanan. Makanan. Ini tu itik-itik dia makan. Dia jatuh-jatuh ni. Ni. Besar-besar. Nanti kita bagi sikit. Jom. Dia kecil je. Semua makanan haiwan lah ni. Itik, ayam ni dia makan. Daun-daun ubi, pisang. Okey. Kita sampai lah. Aku tak guna semua tanah ni, terus guna sebahagian sikit lah. Ini pun dah luas dah. Sudah nampak tolus. Tu dia. Tu. Tolus. Sana itik jambul dewasa. Lepas tu itik jambul biasa. Nak masuk lagi ni. Nanti akan masuk lagi. Tu urat manggis. Buah pun habis dah. Buah pisang, rumput. Macam ni lepas bahagia lah. Tuan-tuan tengok. Lepas ni Rottweiler free range pula kat sini ni. Rottweiler free range. Ini kita mula start sikit. Kita cuba tengok. Cuba dulu. Rumah atuk belum sapu lagi. Banyak kerja tengok. Jadi sapu, kita bakar sampah-sampah ni. Bagus juga kita bakar ni sebab itik-itik ni dia nak makan juga kadang-kadang karbon tu. Yang kita bakar-bakar tu kan. Happy dah. Dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada tanah tepi rumah, tuan-tuan boleh tengoklah perkongsian atuk ni. Kalau tanah tu kecil, kita buat cara sikit. Cara kecil, kalau ada ruang besar sikit, kita buat cara besar. Sebenarnya kita bela-bela ni banyak benda kita dapat. Pertama sekali healing lah. Kita seronok.
Macam umur atuk ni umur pencen, kita boleh keluar peluh, buat kerja kan. Time semayang ya, masjid pun dekat, tak jauh. Mana masjid? Tu. Masjid dekat. Tu dia. Masjid dekat. Lepas tu buat kerja balik. Lepas tu kita belah ni, ikut apa yang kita nak lah kawasan. Macam-macam benda boleh belah. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak belah apa-apa pun, kena ada ilmu. Atuk ada buat ibu kursus. Mari kita belajar. Belah yang cara yang betul. Cara yang betul. Baru kita belah apa pun betul. Cara yang betul dulu. Lepas tu belah apa-apa betul. Tengok, sonok. Oh, mengeliat ni. Sekejap lagi banyak. Nanti kita buat besuk lagi. Macam ni kan tuan-tuan tengok. Ini ada rumput. Lama kelamaan dia pun akan makan rumputnya akan habis. Ni tuan-tuan boleh beli di Shopee apa semua, ada jual benih-benih rumput tu. Beli hak murah-murah punya. Tuan tabur. Dia tabur, dia tumbuh anak-anak rumput. Anak-anak rumput dia lembut. Jadi dia orang suka makan ni. Ni anak-anak rumput ni. Anak-anak rumput tu banyak protein. Bagus untuk itik-itik semua ni. Jom tengok sana. Jom. Kat sana. Jom. Ada apa lagi kat sana saya tengok. Itu dia. Banyak lagi tempat kosong. Ni lah. Ni kosong lagi. Yang tu dah bakar lah. Ikan tu pajak sini. Cubalah kambing 2 ekor, anak-anak kambing sonok-sonok kan. Raya haji nanti kita sembelih. Ni semua boleh. Cuba pajak, boleh buat lagi. Jom. Masuklah. Ni kita buat kolam ni. Ini bersempurna lagi. Ni kira testing. Kita tu buat laluan elok. Kita boleh perangkap air hujan. Perangkap air hujan. Nanti kita perangkap air hujan, kita banyak penjimatan lah. Sekarang belum lagi. Nanti kita bubur zinc tu, tarik tu bagi air hujan masuk dalam ni. Kita cuba guna cara alami. Cara alami. Air zinc masuk ni. Dia duduk. Tak pasal ini apa habis tu. Sampai esok tahan ni. Oh, ni ada buat panggil. Pemanggil dulu. Oh, tu pemanggil. Oh ni. Tu dia. Okey tuan-tuan. Konten yang akan datang ni, Atuk akan buat satu konten lagi yang mana penambahan ahli-ahli haiwan di sini. Penambahan. Nanti suspend lah. Atuk bagi suspend, beritahu siap-siap, nanti akan masuk. Lepas tu makin meriah lah tempat ni. Makin meriah. Okey. Harap tuan-tuan semua dapat sedikit ilmu, pengetahuan daripada perkongsian Atuk ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye.